Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Badani, salam IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Alhamdulillah, pada petang ini kita bersiaran lagi dalam slot CDL, Connecting.Learning, kluster IPG. Alhamdulillah pada minggu ini juga kita ada dua slot. Slot pertama, slot snippet online yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra, dan seterusnya slot kedua perkongsian CDL oleh Dr. Suhaili dari Jamaah Nazir. Baiklah pada petang ini untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini menjemput Datuk Dr. Mahendra Singh untuk memulakan sesi snippet online. Dipersilakan Datuk. Terima kasih atas pengenalan yang terlalu baik untuk saya. Heart-centered leadership adalah berkait dengan kita sentiasa mempunyai compassion, passion dan sebagainya. So, pada minggu ni saya terfikir tentang dua tajuk. Satu ni heart-centered leadership, dan yang kedua saya terfikir tentang learning poverty. So saya kata tak apa, minggu ni ambil heart-centered leadership, mungkin minggu depan buat learning poverty. Right? So tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa dalam memimpin ni ada banyak pendekatan. Kita dengar orang cakap transformational leader, distributed leadership, ethical leadership, laissez-faire leadership dan sebagainya. Hari ini kita bincang tentang heart-centered leadership. Bila jadi pemimpin dalam zaman revolusi emosi ini, kita tak boleh lari daripada menggunakan using more of our heart and not too much of our head all the time. Kadang-kadang kita terfikir kalau kita gunakan hanya our head to make decision, it's not good enough. We need to use our heart and our head, right, to make a decision. Kerana kita terpaksa memahami keadaan seseorang. Kita selalu kata we must imagine ourselves in someone else's shoes. Kalau kita jadi cikgu, kita kena letak diri kita sebagai guru besar. Kalau saya guru besar, apa agaknya saya akan buat? Bagaimana saya akan bertindak dalam satu situasi? Then you will understand tugas seorang pemimpin itu. So next slide please. Heart-centered leadership is about how you be authentic. I mean tak ada berpura-pura lah. Authentic, tulen. Right? So heart-centered leadership is about how you are authentic in how you lead yourself. Dengan anda membawa diri anda. And how then you lead others. Being adaptive, boleh ikut penyesuaian. Understanding what the environment needs. And not having one way to lead. So you don't inspire people by revealing your superpowers. Saya hebat, saya hebat. So teaching is hard work. Kita selalu kata teaching is hard work. But remember, teaching is hard work. So we are all in the profession of hard work, not hard work. Yes, hard work too, smart work as well, but it all starts from the heart. Kerana kita menjaga emosi anak murid kita. So, kalau heart-centered leaders, HCL, heart-centered leaders. So, hari ini tengok, adakah barisan kepimpinan atau cikgu-cikgu di sekolah anda mengamalkan pendekatan heart-centered leaders. Kepercayaan, trust, nak bina satu demi satu. Nak bina kepercayaan, trust. Trust ini sangat penting. Pemimpin sekolah, kalau dia bagi kita trust, jangan kita
betray the trust. Apa? Waktu masuk kelas, kita pasti masuk. Sudah masuk kelas, kita pasti mengajar. Sudah mengajar, kita pastikan sejauh yang boleh murid faham. That is the trust. Kalau heart-centered leader, dia turun padang. Dia nyata, real. In reality, dia turun, dia ada. Dia kekal. Dia towering personality di sekolah. Dia konsisten. Tak ada pilih bulu, tak ada apa. Tak ada kroni semua. Konsisten dengan segala keputusan. You know, of course dia tengok keadaan dan sebagainya. So just being human. Memahami masalah-masalah dalam revolusi emosi ini. Dan ini yang kuat. Biar dengar lebih banyak daripada bercakap. Dan jangan lupa nak raikan kemenangan. Maupun besar atau kecil kemenangan itu. Celebrate. Dan kalau kita silap, tak salah untuk mengakui kita silap. Dan let people grow lah. Beri ruang kepada orang lain untuk berkembang. I am firm believer dalam yang terakhir ini. Let people grow. Kehebatan seorang pemimpin diukur dari segi perkembangan or the growth anak buah dia. Kalau kita selalu suka I aja, saya, kadang-kadang cikgu pun boring nak dengar. So, don't worry. Let your people, let your anak buah itu grow dari segi pembangunan profesional mereka, nilai mereka, keterampilan mereka, kemahiran mereka, dan sebagainya. Dan sebelah kanan anda boleh lihat ada 20 heart-centered leadership qualities yang anda boleh nanti dapatkan daripada slide-slide dalam website CDL nanti. Tapi semuanya memang pentinglah bagi seorang heart-centered leader. Lifelong learner, approachable, nombor 9 tu, approachable. Orang yang mudah didekati, sangat penting. Okay. Anda boleh teliti kemudian. Next slide, please. Ilmu itu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber, daripada buku, majalah, dan kadang-kadang dalam perbincangan dan sebagainya. Heart-centered leaders prioritize relationships and strive to create meaningful connections with others. They lead with their hearts, not just their heads. Ingat yang terakhir itu. They lead with their hearts, not just their heads. So if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. My dear teachers, work hard in silence. Let your success be your noise. You are the unsung heroes of our education system. Keep doing the good job you're all doing. We work for the children, the next generation. Jangan lupa. Terima kasih semua kerana dapat bersama pada hari ini. Sekian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh di atas perkongsian snippet online sebentar tadi yang bertajuk Heart-Centered Leader. Ya. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapat kita manfaatkan dalam kerja kita seharian. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Dr. Mahendra Singh. Baiklah ya, kita teruskan kepada sesi yang berikutnya iaitu berkaitan dengan perkongsian CDL pada petang ini. Alhamdulillah kita ada seorang lagi tetamu pada petang ini iaitu Dr. Suhaili dari Jamaah Nazir Negeri Kelantan. Selamat datang Dr. Suhaili ke CDL hands-on Cluster IPG. Baik, pada rakan-rakan di talian, teruskan di talian kita ya mendengar perkongsian yang akan disampaikan oleh Dr. Suhaili pada petang ini. Boleh dengar jelasnya Dr. Suhaili suara saya? Ya, Alhamdulillah Dr. Hadi. Ya. Okey, baiklah ya. Pada petang ini sebelum saya serahkan kepada Dr. Suhaili untuk perkongsian petang ini, saya ingin memperkenalkan dulu sekali lagi pada tuan-tuan dan puan ya, Dr. Suhaili ya.
Uh, Baik, apa nama ni, Dr. Suhaili ini sebenarnya dah beberapa kali bersiaran dengan kita, bersama kita ya, dan dia tidak asing lagi lah ya dalam CDF hands on ini. Walau bagaimanapun saya akan perkenalkan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik, Dr. Suhaili ya, merupakan seorang apa nama ni, pegawai di Jemaah Nazir Negeri Kelantan, berkelulusan ijazah sarjana muda pengurusan dengan pendidikan major dalam pengurusan perniagaan dari Universiti Utara Malaysia ya pada tahun 2001, dan seterusnya ijazah sarjana sains pengurusan pendidikan dan PhD yang berfokus kepada pengurusan dan kepimpinan pendidikan ya. Uh, Pernah berkhidmat sebagai guru akademik di Sekolah Menengah Kebangsaan Macang, Kelantan ya, dan juga di IPG kampus Sultan Mizan, dan kini sebab berkhidmat di Jemaah Nazir Negeri Kelantan ya. Beliau dari segi kepakaran ya, merupakan pakar dalam pembinaan item, instrumen ya, pembangunan model dan validasi dengan menggunakan model persamaan berstruktur ataupun ringkasnya SAM ya. Beliau terlibat dalam pembangunan instrumen kepimpinan kontekstual pengetua konteks Malaysia atau ringkasnya MyClips ya, dan pelbagai lagi apa nama instrumen ya, yang melibatkan pembangunan model ya, dan merupakan seorang yang bergerak aktif dalam membangunkan inovasi-inovasi terkini ya. Kalau nak dibacakan ni banyaknya inovasi yang telah dihasilkan, dan juga merupakan seorang penulis yang aktif ya, pembentang kertas kerja yang aktif ya, penyelidik, dan yang menarik di sini beliau merupakan penerima anugerah tesis terbaik ya, kategori sains sosial pada Convocation UUM ke-35 pada tahun 2023 ya. Dan ada banyak lagi lah ya pencapaian beliau di peringkat apa nama ni kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Jadi kita rasa cukup berbanggalah pada petang ini kita dapat seorang yang apa latar belakangnya cukup hebat ya. Jadi bersama-samalah kita pada petang ini kita dengar perkongsian Dr. Suhaili ya. Semoga kita dapat manfaatkan dalam meningkatkan prestasi kerja ya, kita insya-Allah ya. Jadi saya dengan ini mempersilakan mempersilakan Dr. Suhaili ya untuk memulakan perkongsian CDI pada petang ini. Dipersilakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada yang berusaha Dr. Abdul Hadi bin Makdawi selaku pensyarah daripada IPG kampus Ipoh, yang saya hormati dan kasihi Dr. Bander Singh yang sentiasa setia bersama CDL Connecting Dots Learning, dan yang saya hormati serta kasihi rakan-rakan akademik, rakan-rakan guru di sekolah maupun warga pendidik yang lain. Jadi hari ini saya ingin berkongsi kepada rakan-rakan iaitu berkenaan dengan pengurusan panitia. Jadi hari ini kita ambil kesempatan sedikit berkenaan dengan pengurusan mata pelajaran. Jadi jika kita lihat dalam SKPM kualiti sekolah, ia berada pada aspek 3.1.2. Okey, saya ingin bawa rakan-rakan guru di sekolah berkenaan dengan picture kita berkenaan dengan pendidikan global dan di manakah Malaysia di mata dunia. Jadi kita lihat di sini rakan-rakan. Ini adalah laporannya, data berkaitan dengan pencapaian negara-negara yang menganggotai OECD dalam perkongsian antarabangsa PISA, dengan melihat kepada scoring kepada 3 perkara iaitu matematik, pembacaan dan juga mata pelajaran sains. Jadi kita lihat di sini tuan-tuan. Jika kita lihat di sini, kita nampak bahawa top 10 negara-negara yang mendominasi
Pentas PISA sekarang terdiri daripada, tidak lari daripada negara kita, tidak asing, dan mereka juga merupakan jiran kita. Yang kita tengok ke atas sekali ya, yang the first one itu Singapore. Jika kita lihat Singapura, Jepun, Korea, Estonia, Switzerland, Canada sekarang berada pada ranking 10 terbaik dalam pentadbiran PISA. Ini mean score bagi Singapura untuk matematik adalah 575. Mean score untuk reading bagi Singapura adalah 545 dan juga mean score bagi sains untuk Singapura jiran terdekat kita adalah 51. Dan jika kita lihat ya rakan-rakan, bila kita lihat mean score untuk skor bagi Singapura ni, dia berada melebihi daripada average OECD. Average daripada OECD, kita lihat ada perbezaannya dan Singapura ni melebihi daripada mata purata yang dikeluarkan oleh OECD. Jadi kalau kita tengok negara-negara ini ya, 6 ke atas ini adalah berada pada 500 lebih dan ke atas. Okey, di manakah Malaysia pula? Okey, ini adalah Malaysia kita. Okey, Malaysia ya, kita berada di bawah average OECD. Okey, kenapa saya kata bawah average? Kerana average untuk OECD berada pada 472 ya, 472, 476 dan 485. Tetapi Malaysia kita berada pada skor 409 untuk math, 430 untuk reading dan juga sains. Sorry, saya berada pada angka yang salah, 409, 388 dan 416. Dan data-data ini diambil daripada result PISA 2022 volume 1 ya, dan kita nampak sedikit bukan sedikit rendah lah, agak rendah ya. Kita berada pada kelompok negara kedua dalam pentadbiran PISA ini. Okey, ini pula berkenaan dengan kita nak melihat pencapaian juga daripada pentadbiran PISA ini, tetapi kita nak melihat dari segi pencapaian berdasarkan kepada gender, berdasarkan kepada pencapaian murid lelaki dan murid perempuan. Dan kita lihat bahawa sebenarnya pencapaian dalam PISA ini dia signifikan jika kita buat perbezaan in terms of gender lah. Dan kalau kita lihat dekat sini, okey, antara tiga subjek ini iaitu matematik, reading dan juga performance, ketiga-tiga ini ada perbezaan in terms of gender. Jadi apa yang saya highlightkan dekat sini adalah bahawa gender ini merupakan perkara yang perlu kita lihat bagaimana aspek gender ini akan membezakan dari segi aspek pengajaran kita, daripada aspek aktiviti yang berada di dalam kelas, dan perkara ini perlu kita ambil kira supaya keberkesanan PDP kita tu akan lebih baik. Okey, jadi kita nampak bagaimana pendidikan global dan juga bagaimana di manakah Malaysia di mata dunia dalam pentadbiran PISA kita. Okey, kita masih lagi struggle dalam membaiki ranking Malaysia, walaupun kita katakan secara overall kesemua negara menghadapi penurunan segi scoring berdasarkan kepada pentadbiran PISA selepas COVID. Tetapi sebenarnya jika dibandingkan Malaysia, kita masih lagi perlu membuat penambahbaikan berterusan supaya ranking kita lebih baik untuk pentadbiran PISA di masa akan datang. Okey. Ini pula adalah saya juga ambil daripada report OECD ya, volume 1 PISA 2022. Jika kita lihat di sini, saya ambil satu item ya, yang dijawab oleh
murid kita, iaitu in terms of cognitive activation. The teacher asked us to explain how we solve a mathematics problem in more than half of the lessons at least. Okey, apa maksudnya? Jika kita lihat Malaysia, peratus yang mengatakan scoring yang agak tinggi hanyalah 38.1%, di mana OECD average berada pada 48.2. Jadi kita masih rendah berbanding mata purata. Bermaksud kat sini, apa kita nak interpret data ni? Bermaksudnya hanya 38% sahaja guru-guru kita di sekolah dia bertanyakan tentang bagaimana awak selesaikan soalan ni. Maksudnya kita ada soalan provokasi setelah murid-murid kita membuat pengiraan matematik. Dan data ini juga menunjukkan 62% guru tidak bertanya berkenaan dengan bagaimana awak selesaikan soalan ni. Cuba buat dekat depan. Jadi ini adalah salah satu daripada bagaimana kita nak provoke murid-murid kita, tetapi provokasi kita itu adalah memberi impak yang lebih baik, iaitu kita nak melihat sejauh mana dia faham dengan apa yang dia buat, ataupun sejauh mana murid kita boleh jawab dengan soalan-soalan hebat. Soalan provokasi sebenarnya dalam kelas adalah soalan-soalan hebat yang boleh merangsang minda dan juga boleh meningkatkan tahap kefahaman murid dalam kelas. Jadi kita masih rendah, kita masih di bawah average OECD. Jadi ini adalah senario kita untuk peringkat sedang PISA 2022. Okey, dan ini mengapa pula saya kongsi bersama rakan-rakan tentang satu artikel yang bertajuk The School Leadership Matter for Teachers Classroom Practice, The Influence of Instructional Leadership and Distributed Leadership on Instructional Quality. Okey, mengapa saya kaitkan dengan kepimpinan instruksional dan kepimpinan teragih ni untuk hari ini, untuk makluman rakan-rakan? Kerana kualiti PDP yang ada dalam kelas ini sangat berkait rapat dengan pengurusan panitia. Dan pengurusan panitia ini pula sangat berkait rapat dengan empowerment PGB yang diberikan kepada guru-guru kanan, kepada ketua panitia. Yang mana bila kita katakan guru kanan, ketua panitia, dia tergolong dalam grup MLT, Middle Leader Team. Okey, dan di sini kita menunjukkan bahawa apa yang berlaku di sekolah itu berkait rapat dengan peranan SLT dan MLT, dan peranan KP itu adalah merupakan penurunan kuasa oleh PGB. Dan saya highlight juga dekat sini ada arrow. Mengapa saya letakkan di sini? Kerana ada perkataan collaboration. Okey, bermaksud aktiviti yang berada dalam panitia tidak boleh tidak kita abaikan elemen kolaboratif. Kerana elemen kolaboratif ni sekiranya kita lihat aktiviti yang panitia yang boleh meningkatkan PDP adalah PLC itu sendiri. Bagaimana guru-guru berbincang, duduk sama-sama kan, berbincang tentang isu yang berlaku dalam kelas dan bagaimana nak solve the problem, ataupun berbincang apakah strategi yang boleh kita laksanakan berdasarkan kepada amalan baik rakan-rakan kita. Jadi elemen collaboration ini sebenarnya dia positif correlation terhadap kualiti PDP, dan kualiti PDP ini signifikan terhadap pencapaian murid. Dan saya akan bawa rakan-rakan seterusnya nak melihat apakah peranan ketua panitia dalam meningkatkan pencapaian murid melalui beberapa perkara lain yang kita nampak lebih penting. Okey, ini adalah panduan. Sebenarnya standard kualiti pendidikan Malaysia, kualiti sekolah ini ia adalah panduan kepada sekolah, panduan bagaimana nak mengurus sekolah dengan efisien dan juga efektif. Dalam pengurusan sebenarnya, kita nak melihat organisasi itu bergerak dengan baik atau tidak, kita menilai dua perkara. Iaitu sama adakah sumber yang ada dalam organisasi itu boleh
diguna pakai secara efisien, dan adakah program-program ataupun aktiviti yang dilaksanakan itu efektif dalam memastikan sekolah mencapai matlamat tu. So, ini adalah buku, kita kata garis panduan sekolah untuk mengurus sekolah dengan baik. Dan apa khas-khas ini? Jika tuan-tuan ada membaca, sebab saya rasa setiap sekolah dah dibekalkan satu salinan, dan sekiranya tuan-tuan rakan-rakan tak ada pun, tak pernah tengok pun mana nak dapatkan panduan ini, kita boleh dapatkan secara online. E-book ada di internet, tuan-tuan boleh cari saja khas ini di internet dan boleh baca secara online. Dan teknik ini sebenarnya pembinaannya bertunjangkan kepada beberapa model dan teori sebenarnya. Bukan senang kita nak membuat garis panduan pengurusan sekolah yang kita kata efektif ini. Antara teori yang kita gunakan dalam SKAS ini adalah teori sistem. Teori sistem adalah melihat kepada aspek yang berada di sekolah ini adalah saling berkaitan. Apa maksud saya berkait rapat? Maksudnya pencapaian sekolah, sama ada pencapaian guru ke pencapaian murid ke, berkait rapat dengan sejauh mana sekolah mengurus dengan berkesan, dan sekolah ini juga diurus berkait rapat dengan kekuatan yang dia ada, input yang dia ada. So input, proses, output ini digunakan dalam membina SKAS ini. Dan model lain yang kita gunakan untuk pembinaan SKAS adalah model IPO, iaitu model input, proses dan juga output. Juga berkait rapat dengan proses. Okey. Dan yang ketiga adalah model CIPP, iaitu kita menggunakan konteks dalam menentukan input dan menggunakan proses yang baik untuk menentukan outcome. Dia adalah satu proses. Okey, saya ingin memperkenalkan ini adalah model SKPM Quality at Sekolah. Okey. Mengapa saya perkenalkan model ini kepada rakan-rakan yang berada di sekolah? Okey, jika kita lihat di manakah peranan ketua panitia? Peranan ketua panitia berada dalam kepengurusan kami, iaitu standard. Jadi peranan ketua panitia ni, dia berada dalam pengurusan kami standard 3. Di mana pengurusan panitia ni berada dalam standard 3 aspek 3.1.2. Dan saya harap rakan-rakan yang ada pada hari ini adalah rakan-rakan yang terdiri daripada MLT. Kerana saya berhasrat untuk memberi pendedahan ataupun sebar luas bagaimana nak mengurus panitia secara efektif. Dan sekiranya di hadapan saya ini juga rakan-rakan, kita dapat pengalaman bagaimana untuk mengurus panitia dengan lebih berkesan. Jadi, pengurusan panitia berada dalam standard 3, okey, aspek 3.1.2. Okey, ini adalah model IPO yang mana saya telah transformkan daripada model SKPM ni menjadi satu proses. Iaitu apa saja yang berlaku di sekolah is depend on the process. Sama ada standard satunya iaitu kepimpinan, sama keduanya iaitu pengurusan organisasi, iaitu pengurusan sumber. Sumber ni banyak ya rakan-rakan, sumber manusia, sumber keuangan, prasarana. Okey, dia bergantung kepada standard 2, dan standard 3 ini adalah merangkumi ketiga-tiga bidang yang ada di sekolah, iaitu bidang kurikular, bidang bidang HEM. So, ini berada dalam pengurusan kami, dan akhir sekali adalah standard 4, iaitu PDP guru. Okey. 1, 2, 3, 4 ini merupakan proses. Seperti kita letakkan, kita transform dalam model IPO. 1, 2, 3, 4 ini merupakan mission, ibarat mission. Jadi, outcome kita, apa yang kita nak hasilkan is depend on the mission. Okay? Dan mission ini juga beroperasi
Dia nak laju ke, dia nak slow ke, dia nak perlahan ke. Okey. Dia nak cepat ke. Dia bergantung kepada sejauh mana dia rasa, sejauh mana dia rasa itu kuat. Okey. Kualiti. Sekiranya gurunya banyak yang berkualiti, gurunya banyak betul, gurunya banyak yang ada masa degree. Okey. Gurunya banyak yang berada pada digit 48 ke atas, kemudian prasarananya baik, ya, prasarana akademiknya baik, prasarana sukannya baik, persekitaran digitalnya integrasi laju, maka itu merupakan satu kekuatan sekolah. Dan kekuatan ini akan diguna dalam proses. Diguna dalam standard 1, 2, 3 dan 4 untuk menghasilkan pencapaian yang lebih baik. Jadi bila kita nampak ini, kita nampak sebenarnya apa yang berlaku di sekolah is a proses. Proses dalam menghasilkan outcome yang baik. Dan kita nak fokus kepada pengurusan panitia sahaja. Okey. Okey. Apakah punca kuasa? Di manakah punca kuasa yang menyatakan ketua panitia kena buat ini. Panitia kena buat ini. Antara punca kuasa yang kita guna untuk memastikan pengurusan panitia berjalan dengan baik ataupun untuk melihat apakah peranan ketua panitia, guru-guru boleh rujuk kepada garis panduan panitia mata pelajaran di sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Surat Perkeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 2 tahun 2023. Ringkasnya adalah SPI bilangan 2/2023. Ini adalah punca kuasa. Okey. Sekiranya kita jadi ketua panitia, bermaksud kita tak bercakap lah, saya tak tahulah macam mana nak buat ni. Saya tak tahulah yang ini, saya tak tahulah bahawa ini adalah peranan saya. Bermaksud kita sebagai ketua panitia kurang merujuk orang kata punca kuasa ini. Jadi kalau kita tak faham, kita boleh rujuk sahaja SPI ini, SPI bilangan 2/2023. Senang, ada banyak dari peranan ketua panitia, apa yang perlu kita buat, peranan SU panitia, siapa yang boleh dilantik untuk menjadi ketua panitia. Mengikut apa kriterianya, rakan-rakan guru boleh download daripada website KPM untuk dapatkan SPI ini. Okey. Okey, antara perkara yang saya petik daripada SPI ini adalah pengurusan panitia mata pelajaran di sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia dirujuk dan dipatuhi oleh semua sekolah rendah dan sekolah menengah, termasuk prasekolah, kolej vokasional serta pusat ataupun kolej tingkatan 6 bawah KPM. Tingkatan bawah ya, tingkatan 6 bawah KPM. So, sekolah swasta yang melaksanakan kurikulum kebangsaan digalakkan untuk merujuk dokumen ini sebagai panduan dalam pengurusan panitia mata pelajaran pada peringkat sekolah masing-masing. Maksudnya ia adalah satu compulsory untuk kita lihat SPI ini kata apa. Ya, apakah peranan ketua panitia? Rujuklah SPI ini ya. Kita boleh download. Alright. Macam saya kata tadi, SKAS SKPM Kualiti Sekolah adalah satu garis panduan dan rakan-rakan ketua panitia sebenarnya boleh rujuk sebenarnya SKPM Kualiti Sekolah tu bagaimana nak mengurus panitia. Rujuk dekat situ dia ada aspek 3.1.2. Jadi saya dah ringkaskan dalam slide saya. Okey, apakah standard kualiti pertama yang perlu dilaksanakan dalam panitia? Yang pertama adalah pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional dan terucap. Bagaimana kita nak dapatkan markah orang kata ataupun kita nak dapatkan kualiti? Bagaimana orang nak tengok kita secara profesional dan terancang ni? Macam mana? Apakah elemen terancangnya? Apakah elemen profesionalnya? Rujuk dalam SKPM Kualiti Sekolah 3.1.2.1. Okey, dalam 3.1.2.1 ada 6 perkara penting
Yang rakan-rakan guru kanan ataupun ketua panitia kena alert. Yang pertama, itu memperoleh dokumen kurikulum. Ini adalah apa yang saya nyatakan di sini merujuk kepada KP ya, pengurusan panitia yang diurus oleh ketua panitia. Memperoleh dokumen kurikulum. Apakah dokumen kurikulum yang kita kena ada? Sebagai KP, sebagai guru kanan. Mungkin guru kanan di bawah dia, contoh guru kanan teknik vocational, ada subjek di bawah dia, ada 4 subjek. Contoh ada pengurusan perniagaan, ada ekonomi. Kemudian di bawah dia ada juga RDT. Jadi, guru kanan perlu memiliki kesemua dokumen tersebut. Tetapi ketua panitia perlu ada dokumen untuk subjek dia je. Apakah dokumen kurikulum itu? DSKP, RPT dan RPH. Dan sekiranya kita tengok di sekolah rendah, kita dah buat penjajaran kurikulum. Kalau kita buat penjajaran kurikulum bermaksud, ia termasuklah dokumen kurikulum. Dia termasuk dalam perkara-perkara yang perlu diperoleh dalam perkara 1. Okey. Memperoleh dokumen. Bermaksud bila contohlah bila Nazir pergi sekolah kan, dokumen tu adalah ada pada ketua panitia. Kemudian adakah dokumen itu disebar luas kepada rakan-rakan ahli panitia? Ya, disebar luas ke tidak? Ataupun bagaimana cara penyimpanan dokumen itu? Nak simpan secara hard copy ke soft copy ke? Ada guru yang bertanya, salah tak kalau kita menggunakan soft copy je? Kita tak guna secara hard copy sebab sometimes kita nak mengurangkan kos dalam penyediaan hard copy ya. Dia bukan yang satu tak ada kos, dia ada kos. Jadi boleh tak kita gunakan dalam menggunakan soft copy je? Tak ada masalah cikgu. Cikgu nak menggunakan nak simpan secara hard copy pun boleh, nak simpan secara soft copy pun boleh, as long as bila kita pergi sekolah, dokumen itu boleh ditunjuk. Kenapa kena tunjuk? Okey, evidence bahawa panitianya ada semua dokumennya dan dokumennya adalah yang terkini. Kan, yang terkini. RPT yang terkini. Bukan masih lagi menyimpan RPT yang lama. Masih lagi menggunakan RPT yang lama. RPT yang lama dah tak relevan untuk tahun ni sebab ada perubahan cuti dan banyak lagi perkara yang berubah. Dan ada juga menyimpan RPH. Okey, bermaksud di SKP, RPT, RPH ini ada dalam penyimpanan pengurusan panitia. Okey. Bermaksud yang pertama ada, yang kedua disebar luas ke tidak. Bermaksud disebar luas, ahli panitia lain ada ke tidak dokumen tersebut. Okey. Hard copy or soft copy itu doesn't matter. Akan kepada keperluan semasa dan juga kemampuan sekolah untuk mengendalikan hard copy ke soft copy. Bagaimana kita nak buat ketetapan tu? Tahun ni kita guna soft copy. Bagaimana nak menetapkan itu? Melihat kepada keupayaan sekolah, internetnya, kemudian kompetensi guru-gurunya. Kan, kita tak boleh buat dasar ataupun polisi dalaman yang bias kepada beberapa pihak saja. Kita kena lihat adakah dengan polisi yang kita buat. Contoh, okey, tahun ni kita tak nak guna hard copy. Kita nak semua guru-guru masukkan bahan-bahan dalam Google Classroom. Contoh, saya kata contoh Saya nak sekolah semua guna Google Classroom. Okey. Tetapi sebelum kita membuat polisi dalaman sama ada ketetapan dalam panitia ataupun ketetapan dalam bidang kurikulum, kita kena melihat ketersediaan guru kita. Bersediakah mereka? Sekiranya tidak bersedia tetapi kita nak buat perkara tersebut sebab kita nak menyokong dasar digital, bermaksud kita perlu memberi latihan. Okey. Contoh latihan bagaimana nak menggunakan Google Classroom. Kita tak boleh buat decision yang okey semua cikgu kena guna Google Classroom. Saya nak cikgu guna.
Tapi bagaimana nak guna kita tak beri penataran kepada guru is unfair bagi saya. Bermaksud jika kita nak buat ketetapan dalaman, pastikan cukup kita memberi latihan kepada guru ataupun ada sumber-sumber rujukan yang boleh guru tengok. Alright. Aspek yang kedua, menyelaras penyediaan RPT dan RPH. Ada sekolah yang membuat penyelarasan perengkai unit kurikulum. Okey, semua ketua panitia perlu menyediakan RPH, e-RPH. Ada ketetapan macam tu, bermaksud daripada unit perancang turun kepada unit kurikulum turun kepada panitia. Okey, bermaksud 100% e-RPH. Tetapi penyelarasan ini perlu ada dalam panitia. Okey. Sama ada dia diturunkan daripada unit kurikulum ataupun ketetapan panitia itu sendiri. Kita pernah pergi ke sekolah untuk rakan-rakan guru, ada panitia yang fully menggunakan ERPH. Ada yang masih menggunakan konvensional. Okey, itu ketetapan yang telah ditentukan berdasarkan kepada panitia. Ada juga macam tu. Ada juga panitia tidak menggunakan Google Classroom. Ada panitia menggunakan Google Classroom. Mungkin panitia untuk sains komputer kan. Cikgu-cikgu sains komputer ni dah tentunya mahir komputer. Jadi dia membuat ketetapan panitia, okey semua kita menggunakan Google Classroom. It's okay. As long as bila kita nak ambil benda tu dan benda tu mudah untuk kita ambil. Jangan sampai kita simpan sampai kita nak ambil pun susah. Menyusahkan kita itu tak bagus. As long as kita boleh guna, semua orang mampu menggunakan sistem yang sama, sudah mencukupi. Okey, menyelaras pentaksiran. Ini berada dalam agreement pelaksanaan mata pelajaran diurus dengan profesional ya. Macam mana nak menyelaras pentaksiran ini? Tentunya penyelarasan pentaksiran dia datang daripada unit kurikulum. Dan elemen terancang ini kita akan lihat adakah ketetapan dalam panitia ini telah ditetapkan dalam unit kurikulum. Unit kurikulum bincang ke tidak penyelarasan untuk sediakan RPT dan RPH. Unit kurikulum bincang ke tidak untuk penyelarasan pentaksiran. Nak buat pentaksiran bulan berapa, tingkatan berapa yang terlibat. Okey, siapa yang PIC yang menjalankan pentaksiran. Everything about pentaksiran dibincangkan ke tidak. Sekiranya penyelarasan pentaksiran dibincangkan di unit kurikulum dan perkara tersebut juga dibincangkan dalam ketua panitia, unit panitia, bermaksud adalah elemen terancang itu dan dibincangkan secara profesional, dilaksanakan secara profesional itu. Okey, yang keempat, menyelaras tugasan murid. Okey, ada ke tidak dalam mesyuarat panitia ataupun dibincangkan ke tidak bagaimana tugasan murid itu? Ada ke tidak pemeriksaan tugasan murid? Bulan berapa kita nak semak buku nota murid? Bulan berapa kita nak semak buku kerja murid? Ke tidak dalam unit panitia? Dibincangkan ke tidak dalam unit kurikulum? Perkara ini selalunya dan sepatutnya adalah konsisten. Apa yang dibincangkan dalam unit kurikulum dibincangkan juga dalam panitia. Dan yang kelima adalah menganalisis data dan maklumat pentaksiran. Panitia kena menganalisis data. Apa maksud analisis? It's not only download dan simpan dalam file. Tak cukup. Tapi bagaimana kita menganalisis data itu? Bagaimana kita membaca data itu dan bagaimana kita membuat tindakan susulan kepada data yang kita dah download tu. Okey? Kalau kita nampak data pentaksiran murid kita, ramai lagi ni duduk di tahap 1 ni. Masih half 50% murid tingkatan 1 yang masih berada di TP1. It's not only kita download the data and kita simpan dalam file, tetapi bagaimanakah kita guna data itu membuat tindakan susulan. Bagaimana kita gunakan maklumat pentaksiran itu untuk kita buat program-program berfokus. Contoh yang tadi dekat TP1.
bagaimana kita nak tengok data? Katakanlah dalam mata pelajaran perniagaan, kita nampak topik satu ni banyak murid belum mampu mencapai tahap TP3 contoh. Mengaplikasi kan TP3. TP3 C3 mengaplikasi dalam taxonomy belum. Bagaimana kita gunakan data tu, maklumat pentaksiran tu? Adakah kita hanya go through dan bincang dalam mesyuarat dan juga minitkan? Apa konten yang kita bincang dan apa konten yang kita minitkan? Perkara ini berada dalam pelaksanaan mata pelajaran diurus secara terancang, profesional atau terancang. Dan yang keenam adalah mengambil tindakan. Mengambil tindakan susulan daripada apa? Daripada data yang kita analisis tadi, daripada maklumat pentaksiran itu. Jadi kita tak nak ketua panitia ni hanya download, hanya dapatkan maklumat pentaksiran daripada unit peperiksaan, daripada SU peperiksaan, yang simpan dalam file. Tapi bagaimana data tu kita guna, bagaimana data tu kita nak membuat penambahbaikan putusan, itu yang paling penting. Dan selalunya kuranglah elemen mengambil tindakan susulan tu. Mengapa kita boleh katakan selalunya kurang? Kerana kita trace daripada program-program yang dilaksanakan dalam panitia. If program tersebut repeatedly berlangsung tahun demi tahun. Maksudnya contoh kita adakan contohlah program Sinar Pagi. Program ini berfokus kepada murid-murid daripada tingkatan 5 sains untuk fokus kepada subjek-subjek pure science. Tetapi bagaimana kita membaca data tu? Ada increment tak in terms of pencapaian murid? If program-program kita tu tidak memberi impak dan kita repeatedly membuat tahun demi tahun, bermaksud kita tidak berjaya mengambil tindakan susulan yang baiklah. Dia tidak memberi impak. Ya, ataupun kita buat je lah sebab tahun lepas dah buat dah. Tetapi bagaimana program tu kita buat? Bagaimana? Mengapa? Why program kita buat? Kita hanya buat je sebab SU lepas dah buat dah, so saya buat je lah tahun ni. Adakah itu termasuk dalam diurus secara profesional? Profesional bermaksud kita merancang dengan berdasarkan data. Mengapa program ini kita buat? Tentu ada justifikasinya. So, dia termasuk dalam bagaimana ketua panitia ataupun panitia diurus dengan profesional dan terancang. Dan jangan lupa rakan-rakan, dalam pengurusan mana-mana pun, tak kira lah bidang HEM ke, bidang KU ke, bidang KURI ke, elemen 6P. Okey, saya faham rakan-rakan familiar dengan PDCA. Plan, do, check, action. Sebenarnya 6P ini adalah extend. Maksudnya lebih kata apa, komprehensif daripada PDCA itu. Mengapa? Elemen merancang ada ke tidak? Elemen melaksana ada ke tidak? Memantau ada ke tidak? Membuat pengetahuan program-program, membuat tak penilaian berdasarkan kepada program tersebut ada impak ke tidak? Kalau kita tidak mencari ataupun melihat impak kepada program, bermaksud kita tak buat penilaian. That's why kita repeatedly menjalankan program yang sama tahun demi tahun, sebab kita tak nilai program ni sebenarnya ada impak ke tidak. Sekiranya kita nampak program itu tidak berimpak, okey, buatlah 3 kali setahun pun tapi pencapaian still sama, bermaksud kita tidak buat penilaian dan kita tak buat juga penambahbaikan tu. Sebab apa? Kita tak menilai, kita tak melihat impaknya secara mana. Kan? 70% ke dia punya keberkesanannya ataupun hanya 30%. Sekiranya kita membuat penilaian, of course kita akan buat penambahbaikan. Dan jangan lupa, elemen total quality management tidak melupakan pendokumentasian. So 6P. Kita buat tapi kita tak buat lah, kita tak managekan lah, kita bincang je dekat kantin. So bagaimana kita nak fulfill elemen pendokumentasian? Bincang kat kedai kopi, bincang dekat kantin.
Bagaimana elemen profesional tu? So dia tidak mencakupi sekiranya tidak didokumentasikan. Okey? Okey. Saya pergi ke next slide. Okey, apakah contoh amalan terbaik dalam pengurusan panitia yang terancang ni? Bagaimana elemen kita nak tengok terancang ke? Sistematik ke? Okey, ada beberapa contoh amalan terbaik dalam pengurusan sekolah dan panitia. Yang ini kita boleh bagi kredit lah. Kita boleh consider as wow factor. Contoh ada sekolah dia dah buat dah e-book pengurusan sekolah. E-book buku pengurusan sekolah. Saya rasa ramai dah ada e-book kan, senang. Dan ada apps pun dalam phone kita. Senang. Aku ni panitia apa? Aku ni AJK apa lagi ya? So tengoklah dekat kita punya phone kita. Sebab senang. Sebab kalau kita hard copy ni nanti akan bagi aksesnya saya tak tahulah buku saya duduk kat mana ataupun buku pesan saya tak dapat lah. Hanya orang tertentu je dapat. So dia dah menjadi orang kata apa melarikan diri lah. Okay. Play safe lah melarikan diri. Dia kata saya tak ada pun buku tu. So antara amalan terbaik sekolah yang boleh buat adalah e-book. Untuk apa? Buku pengurusan sekolah. Dan ada juga sekolah, saya tak nafikan ramai sekolah yang membuat Google Classroom ni semenjak PKP tu. So, ramai telah membudayakan Google Classroom. Ada Google Classroom unit curriculum dia khas. Semua bahan-bahan semua diletakkan dalam Google Classroom. Dalam Google Classroom itu semua ada. Kelab catur, kelab pingpong, semua ada dia punya laci dalam Google Classroom tu. Game pula. Semua ada dalam tu. Semua file telah dimanyakan. Semua E semua kan. Dan juga curriculum. Puri pun sama. Ada Google Classroom curriculum. Panitia Bahasa Melayu, panitia Maths, bahan-bahan PDP semua dalam tu. Link YouTube semua dalam tu. So nampak betapa hebatnya kita menyokong dasar digital pendidikan ni. Dasar pendidikan digital kita. Dan saya rasa kita perlu menyahut cabaran itu, dasar pendidikan digital, kerana kita ke arah itu. Kita ke arah itu dan anak murid kita pun adalah yang kompeten dengan digital. Jadi kita terpaksa mengikut arus semasa. Dan ada sekolah juga yang membuat e-dokumentasi dan ada one page report. Okey, saya tunjukkan contoh ya. Contoh sekolah-sekolah ni. Ini contohnya. Okey, dalam buku pengurusan ni dia bukan sekadar buku tetapi ada juga pemberatan tugas-tugas guru ni selari tak dengan grade semasa. Kan? Guru di J54 ni takkanlah nak jadi AJK saja. Guru di J54 ni tentu perlu diberikan tugas-tugas yang kita katakan penting sebagai penyelaras. Dia penyelaras. Jadi ada sekolah yang membuat buku pengurusan dan meletakkan tugasan pemberat guru tu supaya semua orang boleh nampak. Telus guru A berapa tugas dia. Pemberat dia berapa. Cukup ke tidak unit. Ada guru dia hanya banyak dekat kuri. Ada banyak dekat koko. So unfair kan. So ada sekolah yang membuat dokumen itu secara elektronik. Dan ada sekolah juga membuat kalender takwil tahunan. Ini biasalah, saya rasa tak biasa dah. Kalender takwil tahunan. Bermaksud dia telah generate dah. Kita tak ada overlap. Pada bulan sama itulah, inilah overlap. Nampak tugas kita tidak sistematik. Tapi kalau kita ada kalender takwil tahunan, ada elektronik kalender, elektronik jadual ni dia mudah. Dia tak ada elemen overlap. Secara sistematik dah kita menjadualkan tugas-tugas kita dan ada sekolah juga yang membuat e-dokumentasi. Saya dapat satu sekolah lah tapi saya tak nak lah wawarkan sekolah mana. Dan sekolah ini dia memudahkan guru-guru dia. Guru hanya memasukkan program
tarikh bila, tujuannya apa, siapakah personal yang in charge, apakah tujuannya, pukul berapa, apakah impact, dan dia masukkan gambar, terus generate one page report. Sangat-sangat systematic. Jadi inilah yang kita nak tengok wow factor yang berlaku di sekolah, berlaku ke tidak. Pengurusan failnya secara sistematik. Okey, secara hard copy pun boleh, tapi itu biasa, dia tidak menjadi wow factor. Okey. Okey. Saya pergi ke perkara 2 yang ada dalam urusan panitia, iaitu 3.1.2.2. Tadi 3.1.2.1, sekarang 3.1.2.2. Iaitu program peningkatan kualiti pengajaran guru. Okey. Ini adalah program guru dalam panitia. Adakah ketua panitia, adakah mesyuarat panitia telah menetapkan perancangan untuk membuat ladap dalam panitia dia? Merancang ke tidak, melaksanakan ke tidak, ataupun ada buat penilaian? Bukan atau tidak? Tidak atau tidak? Tidak mengambil tidak surat atau tidak? Kita membuat program yang sama je tiap-tiap tahun. Tapi sebenarnya kita nak tengok apa isu semasa dalam panitia. Apakah yang guru-guru dalam panitia kita nak program apa? Ya, apa pembelajaran terbeza ke? Nak AI ke? Itu adalah peranan panitia dalam menentukan keperluan guru dalam mata pelajaran dia. Okey. Cabaran dalam panitia iaitu keperluan menghasilkan guru yang berbakat dan keperluan penyediaan guru yang berkemahiran digital. Ini antara perkara-perkara yang panitia perlu lihat. Okey, kompetensi digital murid kita. Okey, kalau kita tengok ini ramai yang berada pada tahap innovator, advanced dan intermediate. Dah mencapai tahap dah. 436,073 murid kita telah mencapai tahap innovator, advanced dan juga intermediate. Kita tengok guru kita pula. Okey. Bila ada kompetensi ini saya ambil daripada buku dasar pendidikan digital. Isu kompetensi guru ni, tengok sini. 57% guru masih berada pada tahap asas. Hanya 2.2% saja berada pada tahap lanjutan. So bagaimana kita nak menghadapi murid-murid kita yang cilik IT ni? Kalau tidak pemimpin pula. Okey. Hanya 2% je pemimpin kita yang berada pada tahap lanjutan, manakala 50%, lebih daripada 50% hanya berada pada tahap asas. Jadi nampak cabaran kita rakan-rakan guru di sekolah nak menghadapi murid-murid Gen Z ini. Okey, skip lagi. Okey, ini adalah yang ketiga yang berada dalam pengurusan panitia, iaitu program peningkatan pencapaian murid guru secara profesional atau tidak, terancang atau tidak. Kebanyakan sekolah hanya memberi fokus kepada murid tingkatan 5. Bila hanya fokus kepada tingkatan 5, bermaksud kalau kita membuat penerapan sendiri, dia tidak dapat markah full mark lah. Kenapa? Tidak memenuhi keperluan murid semasa dan juga tidak secara menyeluruh. Sekolah rendah bermaksud kita kena fokus kepada semua darjah 1 sampai darjah 6. Kalau sekolah menengah tingkatan 1 sampai tingkatan 6, kita kena ada program bagi dia. Tak semestinya kena ada kelas tambahan. Tetapi apakah aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan pencapaian dia? Okey, perlu merancang dalam panitia. Kena melihat apa yang kita nak buat, melaksana dan menilai keberkesanan. Bermaksud kita tak boleh membuat program yang sama setiap tahun. Kenapa? Isu murid kita berbeza-beza. Okey, tahun lepas isunya berbeza dengan tahun sekarang. Bermaksud program tidak boleh sama dan ambillah tindakan susulan. Okey, mengapa kita kena melihat faktor-faktor ini secara berfokus? Kerana kita nak capai murid kita dalam aspek 6C. Tak senang kita nak capai murid kita yang boleh berfikir secara kritis, yang boleh kreatif,
yang mempunyai komunikasi yang bagus, yang boleh berinteraksi dengan baik, yang mempunyai sasian yang bagus, yang mempunyai kewarganegaraan yang tinggi dan yang mempunyai daya kolaboratif yang tinggi. Bermaksud untuk capai 6C ini, kita perlu lihat program-program apakah yang sesuai untuk murid bagi memastikan mereka dicapai kompetensi global 6C. Okey, perusahaan panitia terancang sedemikian berkesan dapat memastikan pembelajaran bermakna murid dimaksimumkan melalui teknik pengajaran. Jadi kita dalam panitia ni kena melihat balik, kena membuat tindakan susulan balik. Sekiranya teknik kita tidak berkesan, apakah teknik yang perlu kita buat? Apakah PLC yang perlu kita buat? Apakah ladak yang perlu kita buat dalam panitia? Dan akhir sekali adalah bantuan geran per kapita mata pelajaran dimanfaatkan secara sistematik dan terancang. Bagaimana kita nak mempunyai elemen sistematik ni? Tentulah kena dirancang perbelanjaannya. Bila nak rancang? Tentulah pada awal tahun. Bila nak melaksanakan perbelanjaan? Di sepanjang tahun. Jangan sampai pengetua bagi pesanan kepada kita, cikgu-cikgu dalam panitia tolong habiskan duit-duit. Duit-duit tak habis lagi tu dah hujung tahun. Bermaksud kita tidak ada perancangan yang terancang. Tak boleh ikut dan je. Tak boleh ikut terlintas je. Nak belilah. Tak boleh. Nak beli kena melihat keperluan semasa murid di tahun semasa. Ramai banyak panitia yang masih ada baki BB. Baki BB ni bermaksud baki tahun lepas. Ada banyak lagi. Sepatutnya kita kena habiskan di tahun semasa. Tak perlu dah bawa baki BB tu. Boleh je habiskan. Ya. Bermaksud untuk mencapai sistematik terancang ini perlu merancang perbelanjaan di awal tahun, melaksanakan perbelanjaan, memanfaatkan sumber pendidikan dan merekod penerimaan dan penggunaan sumber pendidikan. Ada yang tak ada rekod. Tak tahu beli apa, beli berapa, letak di mana, siapa yang ambil, siapa yang hantar. Tak ada rekod. Kemudian tak tahu barang tu dekat mana. Tengok dalam belian beli tu beli ni kan. Tapi barang tu tak tahu dekat mana. Okey, tak memanfaatkan sumber pendidikan. Beli tapi ahli panitia tak guna. Okey, untuk mengurus awal PCG ni, kita nak tengok ada SPI apa. Ada SPI dia yang rakan-rakan guru boleh rujuk dan boleh download iaitu SPI Keuangan. Sorry, bukan SPI, SPI. Surat Perkeliling Kewangan bilangan 1 tahun 2021 iaitu pengurusan kewangan bagi peruntukan bantuan persekolahan umum Kementerian Pendidikan Malaysia. Nak limit kena ikut prosedur yang ditetapkan, kena mengikut keperluan ataupun kesesuaian semasa murid. Kena bincang, kena rancang nak beli apa tahun ni. Murid kita nampak tak berapa ada kolaboratif. Contoh, okey, kita kena cari ni bahan-bahan bantu mengajar ni yang boleh membuatkan murid kita ni ada aktiviti berkumpulan. So carilah bahan-bahan mawujud. Dan sekarang banyak aja aplikasi-aplikasi yang boleh kita beli sekiranya kita nampak support sistem yang tinggi, internet kita kuat, kita ada smart TV di sekolah, LCD cukup, bolehlah kita memperbanyakkan alat bantu mengajar ini yang berasaskan digital. Dan kena secara menyeluruh. Wang PCG ni tak boleh fokus kepada tingkatan 5 sahaja. Okey, kerana dia nak biasa, kita beli je untuk tingkatan 5. Tak bolehlah. Maksudnya tidak mengikut garis panduan. Sebab kena secara menyeluruh dari semasa ke semasa dengan fokus kepada semua murid kita. Tak boleh bias. Sebab wang PCG ni dia datang per kepala. Bukan untuk tingkatan 3, bukan untuk tingkatan 4 sahaja, bukan untuk tingkatan 5 sahaja. Ya. Saya terpaksa laju buat tengok orang empat. Okey. Nampak isu ni. Ini saya ambil, bukan saya ambil lah. Saya create. Tak ada pun, tak ada kaitan antara hidup dan yang mati. Cuba tengok Okey. Cuba tengok di akhir ni. Masih berbaki RM286.55 dan sebanyak 34%. Sebenarnya tak berlaku lah macam ni. Kita boleh tinggal 5%.
Tapi jangan sampai ada 34% lagi. Ini bila kita tengok macam ni, kita boleh katakan kewangan tidak efisien ni. Tidak menggunakan sumber kewangan, tidak menggunakan sepenuhnya sumber kewangan yang ada. Tak fully utilize duit yang wang PCG yang kita dapat. Okay. Okey, kalau kita tengok ini, kita syorkan supaya Ketua Panitia dapat membuat anggaran perbelanjaan dengan lebih terancang, dibincangkan bersama ahli panitia supaya sumber pendidikan yang diberi dapat dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya dan mencapai maksud belian. Nak tahu mencapai maksud belian ni? Rakan-rakan guru boleh merujuk SPK tadi. SPK bilangan 1/2021. Boleh baca apa yang boleh dibeli, apa yang tak boleh dibeli. Boleh beli apa benda yang boleh dibeli. Duit bawah 1,000 macam mana nak beli, lebih 1,000 macam mana nak beli. Semua ada dalam SPK bilangan 1/2021. Ini Ketua Panitia kena hadam Okey, mengapakah kita kata pengurusan panitia ni perlu diurus dengan baik? Kerana bila kita tengok root cause, kita kata punca pencapaian murid yang tidak merangsangkan, bermaksud kita masih lagi boleh dibaiki dalam peringkat pelaksana in terms of bagaimana kita mengurus panitia. Bagaimana kita menguruskan keuangan dalam panitia. Bagaimana kita menguruskan ladap dalam panitia kita. Bagaimana kita merancang program-program murid dalam panitia kita. Semua itu ada positif korelasi terhadap kemenjadian murid kita. Bagaimana nak murid kita capai kompetensi 6C? Dia bergantung kepada sejauh mana kita mahir mencari teknik-teknik yang sesuai untuk murid kita yang pelbagai aras ini. Okey, dia pelbagai aras, dia multiple intelligence. Bila kata murid kita multiple intelligence, kita tidak boleh menggunakan teknik yang sama sahaja. It's unfair. Kenalah sensitif kepada siapakah murid kita. Ya. Jadi hasrat Malaysia dalam melahirkan sumber tenaga yang berdaya itu bermula di sekolah dan ianya tidak akan tercapai sekiranya perancangan yang sistematik tidak bermula dari bawah. Dan kejayaan ini akan bermula dari bawah dan perubahan itu dilakukan oleh rakan-rakan guru saya yang ada sekarang sebagai barisan pelaksana dan gurulah penentunya. Gurulah transformasi yang sebenarnya. Dan transformasi perlu bermula daripada bawah juga. Ya. Saya ambil petikan daripada YB Fadlina Siddiq di Majlis Amanat Tahun Baru 2025 pada 14 Januari. Sistem pendidikan ini mesti ada improvement atau penambahbaikan. Jadi pengarah mesti ada improvement. Jadi pengetua mesti ada improvement. Jadi guru besar mesti ada improvement. Jadi guru mesti banyak improvement setiap tahun. Jadi anak murid lagi banyak improvement yang mesti berlaku dalam kitaran pendidikan sepanjang tempoh menjadi anak murid. Jadi saya daripada Jemaah Nazir, saya mengambil cabaran ini iaitu kita bantu sekolah setakat mana yang kami di Nazir mampu. Dan hari ini saya harap apa yang dikongsikan untuk pusat panitia ini menjadi titik tolak rakan-rakan guru bagaimana untuk mengurus panitia dengan lebih terancang dan sistematik. Dan Dr. Hadi, saya buka kepada rakan-rakan. Ada soalan tak? Ya, terima kasih Dr. Suhaidi. Kita buka ya kepada rakan-rakan. Satu atau dua soalan ya. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan boleh tulis pada ruangan chat itu. Boleh saya bacakan soalannya. Saya tengok ada yang cakap suara tak clear. Mungkin kita dekat Kelantan ni nak ataupun ustaz bertanya terus ya. Boleh tanya terus. Menarik ni memang berkait terus dengan kerja kita ya. Saya tengok pada chat ni ada soalan. Boleh saya okey, fail panitia perlu disediakan oleh KP atau SU? Okey.
fail panitia ni sebenarnya kalau kita tengok peranan SU dan peranan ketua panitia ni, apakah peranan SU? Selalunya penyediaan fail ni memang disediakan oleh SU panitia. Tetapi untuk melaksanakan mesyuarat, untuk perbincangan perlulah melibatkan ketua panitia. Okey, ada lagi soalan? Ada tak soalan tentang fail? Okey, saya jelaskan berkenaan dengan fail. Mungkin ada yang nak bertanya. Okey, fail sebenarnya kami di Jemaah Nazar tidak menetapkan kena ada berapa fail pun. Tetapi selagi mana fail itu memudahkan rakan-rakan guru untuk menggunakan fail itu, mengambil bahan, okey, itu yang paling penting. Mungkin kita hanya boleh guna file yang sedikit. Dan dalam file tu pun kita boleh buat partition. Tak semestinya satu file minit mesyuarat satu file. Surat jemputan satu file. Kemudian buku rekod pencerapan guru satu file. Mungkin tak perlu macam tu. Tetapi bagaimana kita nak simpan secara sistematik. Dan benda tu didokumenkan. Dokumen pun tak perlulah kita kata nak perlu semua dokumen. Boleh juga kita buat dalam bentuk soft copy macam saya kata tadi. Kalau kita nak buat dalam bentuk Google Drive pun boleh. Sejauh mana kita boleh guna dengan mudah is up to sekolah untuk buat ketetapan tu. Dalam Jemaah Nazir kita tak tentukan wajib ada 10, wajib ada 15, tak ada. Tak keluar perkara-perkara tu daripada mulut Jemaah Nazir. Okey, ada soalan. Baiklah ya. Doktor ada satu soalan, doktor. Kejap Soalan yang sama ya. ni, sekejap. Dia kata kalau dah buat file secara online, perlu lagi kah file hard copy? Okey, itu ketetapan sekolah. Ya. Ketetapan sekolah. Yang mana mudah bagi sekolah. Sekiranya kalau kita nak buat online, tetapi sekolah kita ni dekat bangunan ni, internet tak kuat kan. Dekat sini susah nak ambil bahan. Bermaksud sekolah kena ada ada timbang tara lah nak menggunakan fully online ataupun secara hard copy. Kalau nak buat online boleh, tapi kalau kita minta bendanya tak boleh disediakan, tak tahu dekat mana, susah nak download, bermaksud sekolah kena membuat ketetapan yang lebih baik. Mungkin daripada segi environment digital itu tidak menyokong. Macam tu. Di atas ketetapan sekolah sahaja. Okey, soalan ni. Sekiranya di sekolah tersebut hanya ada seorang guru mata pelajaran bagaimana pengurusan panitia. Okey. Ada beberapa, kejap cikgu Dr. Hadi kejap. Ada panitia yang kita gabung, khususnya panitia EPA ni. Subjek ekonomi, perniagaan dan juga akaun. Kita bincang sekali tetapi failnya menyediakan fail masing-masing. Ya cikgu? Fail tu bukan sekali. Setiap panitia kena ada fail yang tersendiri. Mesyuarat mungkin boleh digabungkan sebab kita tak cukup quorum nak buat kan seorang je kan. Tapi minitnya disediakan berasingan. Okey? Okey. Saya serahkan kembali kepada Dr. Hadi. Baiklah, ni saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung slot kita petang ini. Jadi saya sekali lagi berikan ruang kepada Dr. Suhaili untuk membuat sedikit rumusan terhadap apa yang dikongsikan pada petang ini. Ya, dipersilakan. Terima kasih kepada sahabat saya Dr. Abdul Hadi. Jadi rumusan untuk perkongsian pada hari ini adalah kita berharap ataupun kita berharap kepada pihak sekolah, kepada pihak ketua panitia supaya pengurusan panitia ini diurus dengan terancang dan sistematik. Dan perkara-perkara utama dalam panitia seperti pengurusan dokumen, pengurusan program ladap guru dalam panitia, program murid dalam panitia secara berfokus dan juga wang PCG ini diurus dengan baik. 4 perkara ni tidak boleh tidak untuk kita lihat dalam pengurusan panitia yang sistematik. Dan saya harap perkongsian ini dapat memberi input yang baik kepada rakan-rakan di sekolah. Terima kasih, Doktor. Okey, baiklah ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Suhaili atas perkongsian yang
amat bermakna pada kita semua pada petang ini. Ya, kita sama-samalah memanfaatkan apa yang disampaikan pada petang ini. Ya, terima kasih banyak. Dan Doktor, apa nama ni, bahan-bahan kita ni sebenarnya ada diletakkan pada YouTube ya. Nanti bolehlah berkunjung pada laman web ataupun portal CDL ya. CDL, ataupun sebenarnya type je apa nama ni, CDL apa nama hands on IPG ya, boleh pilih banyak apa nama rakaman kita tu, boleh dapatkan slide, dapatkan perkongsian ya untuk hari ini ya. rakaman ya. Uh, Okeylah ya. Uh, Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan kita pada hari kali ini daripada awal sehingga ke hujung rancangan. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi dengan topik yang lain pula pada masa yang akan datang. Jadi kita pertemuan kita pada hari ini kita tangguhkan dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa lagi. warahmatullahi